Ramai orang tanya, pelaburan emas tu macam mana? Macam mana nak buat untung dengan emas? Kalau tuan-puan tahu lebih lanjut, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Banyak perkara kena tahu kalau nak kaya dengan emas tuan-puan. Tapi untuk memudahkan tuan-puan hari ni, saya akan ringkaskan 7 perkara asas ni yang saya belajar daripada Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, pakar kewangan yang pakar tentang ilmu emas tuan-puan sekali. Simpanan emas tiada pendapatan ataupun bulanan dividen seperti ASB ataupun tabung haji. Kalau tuan-puan nak untung simpan emas, mudah je tuan-puan. Beli harga rendah dan jual harga tinggi untuk dapat keuntungan. Kalau ada mana-mana syarikat emas yang offer beli emas boleh dapat income bulan-bulanan, itu sebenarnya petanda jelas ianya skim cepat kaya yang bertopengkan emas. Sangat bahaya, jangan join tau. Yang kedua tuan-puan, pastikan tuan-puan beli emas dapat emas fizikal. Sama macam tuan-puan beli emas dekat kedai-kedai emas biasa. Emas tu boleh kita simpan sendiri. Kalaulah penjual emas syaratkan kena tunggu tempoh matang untuk keluarkan emas, itu sebenarnya petanda jelas lagi sekali yang itu adalah skim cepat kaya yang bertopengkan emas. Dan yang ketiga tuan-puan, simpanan emas adalah untuk jangka masa panjang. Sekurang-kurangnya minimum 2 tahun. Sebab emas tuan-puan tak sesuai dibeli dengan duit yang kita nak pakai dalam masa waktu terdekat. Kalau nak pakai duit tu, nak pakai dalam tempoh lagi setahun ataupun kurang, baik tuan-puan simpan duit dalam ASB ataupun tabung haji. Janganlah beli emas. Kenapa? Sebab harga emas ni ada turun dan juga naik untuk jangka masa pendek. Mungkin tuan-puan takkan untung dalam within 2 years ni. Yang keempat tuan-puan, walaupun harga emas ada turun dan juga naik untuk jangka masa pendek, tapi tuan-puan kena faham, emas ni untuk jangka masa panjang nanti akan meningkat kerana disebabkan inflasi dan kejatuhan nilai ringgit dalam jangka masa panjang. Kalau tuan-puan perasan, kuasa beli duit kertas confirm akan merosot dari tahun ke tahun. Menyebabkan bukan sahaja harga emas makin mahal, bahkan segala barang keperluan pun makin hari makin mahal harganya. Kita terpaksa bayar duit lebih banyak untuk dapatkan barang yang sama tuan-puan. Dan yang kelima tuan-puan, simpan emas bermaksud kita simpan duit dalam bentuk yang lebih kukuh. Siapa ada emas tuan-puan, tentunya dia ada duit. Beli emas tuan-puan, duit tak akan habis. Kalau tuan-puan tak beli emas, lalu duit tu akan bocor dan juga tuan-puan mungkin akan jadi boros. Bila nak pakai duit tuan-puan, boleh jual sikit-sikit ataupun pajak sahaja bila-bila masa yang tuan-puan nak. Sangat-sangat mudah. Dan yang kena tuan-puan, waktu terbaik beli emas ialah bila kita ada duit untuk simpanan jangka masa panjang. Minimum 2 tahunan ke atas. Bukan tunggu harga rendah, bukan tunggu waktu yang terbaik tuan-puan. Harga emas yang dianggap mahal hari ini akan dianggap murah beberapa tahun akan datang. Kalau nak menabung emas tuan-puan, mulakan dulu dengan bajet rendah. Di Publigo tuan-puan kita boleh simpan emas dengan serendah RM100. Supaya tuan-puan ada benchmark yang pertama, di bawah tuan-puan bermula dengan hari ini 1 gram RM610 contohnya. Bila tuan-puan dah ada benchmark yang pertama, tuan-puan akan faham, oh ini harga rendah dan ini harga tinggi. Dan yang terakhir tuan-puan, waktu terbaik nak jual emas tuan-puan ada 3. Satu, peluang untuk tukar kepada aset yang lebih baik, aset yang boleh menjadikan cash flow ataupun pendapatan seperti beli rumah di bawah harga pasaran atau rolling business. Yang kedua tuan-puan, sudah capai target simpanan seperti naik haji, pendidikan ataupun dana persaraan dan sebagainya. Dan yang terakhir tuan-puan, bila tuan-puan nak jual emas adalah ketika tuan-puan ada hal-hal kecemasan. Selain daripada 3 alasan tadi, tak perlu pun jual emas walaupun harga dah tinggi. Sebab apa tuan-puan, di Publigo kami bukan ajar tuan-puan semata-mata tuan-puan beli jual, tapi kami ajar tuan-puan ilmu-ilmu emas untuk tuan-puan simpan emas sampai kaya. Jadi tahun 2026 hari ni, bagi siapa yang belum lagi ada akaun emas Publigo, nak dibimbing A sampai Z, rujuk pin video saya ataupun isi borang site kat bawah ni.